Hai hampa semua, Assalamualaikum. Dah lama Kak Sheila tak upload video kan. So hari ni Kak Sheila nak share satu resipi sup yang simple, iaitu sup ayam plus cendawan tiram. Jom kita tengok resipi yang simple ni. Resipi ni sedap lah kalau kita makan panas-panas, hirup-hirup kan. Sedap. Okey, mula-mula Kak Sheila akan rendam cendawan tiram ni dengan sedikit garam. Garam kasar. Kita rendam dalam 10 minit. Nanti kita bilas. Kemudian Kak Sheila potong carrot setengah batang saja. Sup ni sikit je. Masak untuk 3 orang makan macam tu boleh lah. Okey, potonglah carrot macam mana kita nak potong kan. Okey, lepas tu masukkan carrot dalam periuk. Kemudian masukkan ayam, basuh dululah noh. Ayam 3 ketui plus kaki ayam 1. Kemudian Kak Sheila masukkan kentang, 1 biji je kentang Kak potong 4. Lepas tu Kak masukkan 1 sup bunjut. And then Kak masukkan air 500 ml. Okey, macam tu kan. Lepas tu satu sudu kecil, lebih sikit lah. Serbuk lada hitam. Yang ni hampa nak bos serbuk lada putih ke suka hati lah nah. Okey, lepas tu bawang putih 3 ulas. Bawang putih ni Kak Sheila dah basuh dah. Kita ketuk-ketuk bagi dia pecah-pecah sikit. Lepas tu kita masukkan dengan kulit dia sekali. Macam tu. Lepas tu Kak Sheila masukkan halia. Ni paste halia nah. Dah ada paste halia ni, Kak guna paste lah, tak payahlah nak potong-potong kerat-kerat halia. Tapi kalau tak ada paste, bubur halia macam biasa je lah nah. Okey, ni daun sup. Nanti kita nak tabur kat atas. Kerat je lah. Kalau ada daun bawang, boleh pun daun bawang. Sama kan. Tapi Kak tak ada daun bawang, Kak ada daun sup je. Daun sup ni Kak Sheila tanam sendiri punya tau. Nak cerita lah Kak Sheila rajin tanam. Kali ni menjadi daun sup ni Kak tanam. Kak tanam banyak kali tak jadi. Okey, ni bawang merah 3 biji. Bawang merah ni kita nak buat bawang goreng. Nanti kita nak tabur kat atas dia. Daun sup Kak tu kan bila dia dah naik elok kan, Kak Sheila punya lah excited. Seronok tengok. Okey, kita masak sup lah. Tadi tu Kak dah masak lah sup tu nah. Nampak tak? Kak masak dia dah mendidih dah sikit kan. Okey, Kak Sheila buka tudung. Kacau-kacau lah sikit kan. Kemudian Kak Sheila tambah sekejap. Kak Sheila tambah cendawan. Cendawan tadi dah lepas 10 minit kita basuh-basuh. Bagi bersih kan. Tu kita masukkan dalam ni. Cendawan. Fishball. Fishball Kak beli 1 paket. 1 paket kecil tu je. Maggi cukup rasa 1 sudu kecil. Ataupun boleh bubur lah, Ajinomoto ke whatever lah hampa suka punya, hampa bubur lah nak. Lepas tu garam. Kemudian kita masak lah sampai semua bahan-bahan ni lembut. Senang je kan. Tutup bagi dia mendidih. Okey, selepas beberapa minit dia mendidih. Senang je nak masak lah. Semua bol sekali. Lepas tu buat ayam, lepas tu masak. Okey, lepas tu dah masak lah tu sup tu. Kak tutup api dulu nah. Kemudian Kak Sheila goreng bawang. Goreng sampai garing.
Bila dah garing, kita masukkan bawang goreng ni ke dalam sup tadi tu. Kita masukkan bawang goreng sahaja. Minyak goreng tu kita tak perlulah nak bubuh. Kecuali lah kalau hampa suka, hampa nak bubuh, terpulang lah kan. Okey, masukkan. Kemudian sekejap lagi Kak Sheila tabur daun sup tadi. Macam tu, senang je. Tabur daun sup tadi. Kemudian kita tutup periuk ni supaya aroma dia tu kekal dalam periuk. Sekejap lagi kalau kita nak makan, kita nak hidang, baru kita buka. Barulah sedap. Okey, sup dah siap dah. So, hampa selamat mencuba. Jangan lupa subscribe Dapat Kak Sheila. Boleh hidang dah, makan dengan nasi, menu untuk makan tengah hari. Makan sup ni, and then ada sambal belacan, ulam-ulam, best lah. Okey, ini saja perkongsian kali ini dari Dapat Kak Sheila. Hingga jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.